Okay, Assalamualaikum Uncle. Saya Edina Najwa. Boleh tak Uncle ceritakan penjagaan apa yang dijalankan? Okey. Assalamualaikum semua. Okey, Uncle jalankan perniagaan yang mudah dan senang. Macam Uncle cuma jual Maggi, nasi lemak daun pisang, pau dan air minuman. Itu bahagian sebelah Uncle lah. Kalau yang bahagian lain tu masing-masing ada perniagaan masing-masing lah. Apa nama syarikat yang diberikan? Nama syarikat yang diberikan Port Lepak Jurong. Kalau kata anda semua ingin tahu, boleh Google check tengok situ. Nak datang pun boleh, ada semua. Lokasinya semua ada kat situ. Perniagaan ni bagaimana dia perniagaan ni dijalankan macam mana? Maksudnya Waktu operasi kan? waktu operasi dia, berapa ramai pekerja yang ada, berapa kios yang dibuka? Okey. Macam kan kemudian kios ada 8 unit kios lah. So 8 unit kios tu kita buat perniagaan yang pelbagai makanan. Then kita waktu operasi pada jam 10 pagi sehingga 7 malam. Buka waktu perniagaan hari-hari buka kecuali ada hal je baru tutup. Okay. Itu saja soalan daripada saya. Saya pass kat kawan saya lain. Baik, terima kasih. Terima kasih. Eliana nak tanya dulu ke? Eliana dulu apa? Sekejap. Okay. So, takutnya. Lepas Eliana, Meka tau. Baik. Okay. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Saya nak tanya. Saya nak tanya latar belakang Pakcik boleh? Boleh. Nama. Okey, nama, umur lagi? Nama, umur, asal-usul. Lagi? Itu je dulu. Okey. Nama sebenar Pakcik Syahidan bin Muhammad. Umur Pakcik dah 48 tahun. Pakcik tinggal di Cameron Highland. Di nombor WhatsApp mengatakan 019-33-55-55. Mempunyai 4 orang anak dan dah kahwin. Soalan kedua daripada saya. Bagaimana Pakcik memulakan perniagaan? Okey, secara ringkaslah Pakcik beritahu. Okey. Yang mulanya Pakcik mulakan perniagaan ni sebenarnya kecil-kecilan saja. Sebab tempat perniagaan Pakcik tu sebenarnya dia bukannya tempat yang cantik sangat sebenarnya mulanya. Faham. Pakcik tercetus satu idea tu, Pakcik ingin buat tempat yang tak menarik, jadi Pakcik nak buat pagi yang menarik lah. Sehingga seperti mana yang tahu, tempat perniagaan Pakcik sebenarnya asalnya adalah tempat sampah peringkat awalnya. Jadi kita buat bagi cantik sampai sekarang ni. Itulah latar belakang tempat perniagaan Pakcik. Faham. Soalan akhir daripada saya. Okay. Apakah faktor yang membawa kepada penciptaan perniagaan Pakcik? Macam bagaimana Pakcik nak menciptakan perniagaan tu? Bagaimana nak menciptakan perniagaan tu? Maksudnya macam mana Papa start buat, Papa berniaga tu mula-mula macam mana? Papa buat apa? Bersihkan tempat tu ke? Macam tadilah, macam Pakcik beritahu tadi tu, peringkat awalnya tapak perniagaan Pakcik tu adalah satu tempat
pembuangan sampah lah dan pembakaran sampah secara tidak formal lah. Maksudnya Faham. jadi tempat yang kotor lah. Jadi tercetusnya idea pakcik untuk buat tempat tu, pakcik cuci semula sampah-sampah yang ada tu dan buat balik bagi cantik lah. Jadi buat apa itu bang? Memakan masa yang lama jugalah, hampir 2 tahun untuk pakcik bersihkan semua kawasan tu dan nak jadikan kawasan yang lebih menarik lah untuk kunjungan orang-orang pelancong. Tahun berapa pakcik mulakan perniagaan? Okey, pakcik mulakan perniagaan selepas COVID 2020. Habis COVID, pakcik mula clearkan kawasan tu selama 2 tahun. Jadi perniagaan pakcik sekarang ni dah 5 tahun. Jadi peringkat dalam masa 5 tahun tu pakcik mulakan perniagaan tu tahun ketiga. Tahun ketiga, keempat dan kelima sampai sekarang ni. Tahun pertama dan kedua tu pakcik tengah set up kawasan. Untuk baik pulih kawasan tu bagi elok lah. Itu je daripada saya. Terima kasih. Terima kasih sama. Maaf kalau ada salah silap, salah terkata. Ya. Terima kasih. Saya sama. Mega next. Mega boleh start kot. Hai Uncle, saya Mega. Saya nak tanya pasal pengalaman bekerja Uncle. Okey, pengalaman pekerja Uncle biasa saja. Semua yang pekerja-pekerja Uncle yang berniaga di tempat perniagaan Uncle. Sekejap, bukan pekerja. Pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja. Bekerja. Mana sebelum Uncle berniaga ke apa? Betul. Sebelum niaga, kerja apa? Okey, sebelum niaga Uncle salah seorang jurutera lah di kawasan jurutera runding lah untuk konsultan rumah. Jadi sebelum Uncle mulakan perniagaan tu, Uncle bekerja dengan orang lagi lah masa tu. Yang menyebabkan Uncle untuk berhenti bekerja tu sebab Uncle terlibat satu kemalangan. Iaitu kemalangan di site dan Uncle berehat selama 2 tahun. Setahun Uncle berehat. Lepas tu tercetus saya dia untuk Uncle mulakan perniagaan, itu Uncle stop bekerja. Dan Uncle teruskan dengan perniagaan Uncle. Uncle. Soalan kedua daripada saya Uncle. Siapakah role model Uncle untuk start bisnes ni? Ideola Uncle. Maksudnya apa modal? Apa macam mana? Role model. Contohnya, Idola untuk startkan bisnes ni siapa? Macam mana boleh terfikir nak buat bisnes ni? Ada siapa-siapa idola tak? Terfikirnya nak buat ni tak ada siapa idola pun. Cuma terfikir, idola sendiri, Uncle sendirilah idola Uncle. Terfikir tempat yang cantik, Uncle rasa dia orang buat tempat yang dah buruk. Jadi Uncle terfikir untuk buat satu benda yang untuk mencantikkan kawasan tu, untuk menarik lagi ramai pelancong datang ke kawasan tu. Jadi idola tu Uncle sendiri idola. Dalam family ke ada tak macam ahli keluarga yang pernah berniaga sebelum ni ke untuk jadikan idola? Adalah, family adalah. Family. Family macam wife Uncle pernah berniaga. Uncle pun dulu pernah berniaga tapi tak adalah orang kata tumpu sangat dengan perniagaan, tak ada, semua saja seronok berniaga time tu. Bye Uncle, itu saja daripada saya. Thank you so much. You're welcome. Bye. Okey, saya Farisha Amira. Saya nak tanya beberapa soalan.
Ada 3 soalan saya nak tanya. Soalan pertama, sebelum mulakan perniagaan, ada tak terlibat dalam mana-mana aktiviti perniagaan? Contohnya sebelum berniaga dekat Port Lepak Jerong tu, ada tak berniaga secara kecil-kecilan? Oh, ada. Ada. Angka pernah berniaga sayur, angka pernah berniaga petai, angka pernah berniaga buah-buahan. Berniaga tu dalam kedai ke ataupun berniaga macam Secara bergerak. delivery ke? Delivery lah. Ya, ya dik. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya, sejak bila Uncle minat untuk jadi usahawan? Okey, aku berminat untuk jadi usahawan ni dah lama sebenarnya. Tapi bila tercetusnya satu idea angka naikkan tempat perniagaan angka tu, daripada situ bermulanya angka serius dengan perniagaan angka. Daripada selepas PKP sampai sekarang. Jadi angka memang mengambil titik berat untuk memajukan perniagaan angka. Jadi minat untuk menjadi seorang usahawan tu mula daripada agak-agak umur berapa? Minat jadi usahawan tu nak kata daripada umur rendah tu tak adalah. Lebih kurang dalam 15 tahun ke atas tu angka dah minat berniaga. Okey. Jadi maksudnya daripada usia muda lagi dah start minat untuk jadi seorang usahawan lah. Ya, betul. Okey. Soalan yang terakhir, soalan tentang latar belakang ibu bapa. Jadi daripada latar belakang ibu bapa, boleh ceritakan sikit tak dari nama ibu bapa dan juga sedikit latar belakang lah. Macam sebelum ni ibu bapa pernah berniaga juga ke? Kerja kerajaan ke? Okey. Latar belakang ibu bapa angka memang bermula daripada macam ibu angka dia memang berminat dengan berniaga. Secara kecil-kecilan pun dia dah start berniaga kecil-kecilan lah. Macam bapa angka pun dah mula start berniaga. Tapi peringkat awal tu masih masa bekerja berkhidmat dengan kerajaan tu dia kerja lagi lah. Dia kerja tu dia dah mula start berniaga. Lepas pencen dia dah start berniaga dah. Secara kecil-kecilan. Dan mungkin tercetusnya dia tu minat angka pun sama macam ibu bapa angka juga lah. Jadi maksudnya kedua-dua ibu bapa ada menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Ya, betul. Okey. Berniaga secara kecil-kecilan tu kerja tetap ke apa untuk ibu? Untuk ibu, ya, kerja tetap. Tapi untuk ayah, dia bekerja dalam kerajaan, lepas pencen baru dia berniaga jugalah. Berniaga juga. Boleh tahu tak berniaga apa tu ibu dengan ayah tu? Air kelapa, kuih muih, nasi lemak, benda-benda yang ni je, yang simple-simple je. Dalam sektor makanan jugalah. Sistem makanan. Okey, itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Ya, sama di. Next, bahagian E. Siapa? Bahagian E. Bahagian E siapa? Hello, ya saya kejap. Okey. Okay, Assalamualaikum Uncle. Nama saya Nurul Syazwani Muhammad Sami. Okay, soalan pertama saya, apakah dorongan utama dalam memulakan perniagaan? Apa dia tu? Apakah dorongan utama dalam memulakan perniagaan? Dorongan pertama memulakan perniagaan. Betul? Siapa yang buat apa-apa nak kerja?
Siapa yang buat apa? Siapa yang bawa apa? Ah, Tak faham. Kejap. Jap. Apa weh? Tanya lagi sekali. apakah dorongan utama dalam memulakan perniagaan? So, apa sebab pertama yang Angka nak buat perniagaan ni? Oh, sebab utamanya Angka nak buat perniagaan ni, Angka nak majukan diri Angka ke bidang dalam perniagaan. Maksudnya dulu Angka pernah bekerja dengan orang, sekarang ni Angka nak Angka maksudnya Angka nak berjaya dalam perniagaan lah. Okey, soalan kedua saya, adakah Angka meletakkan sebarang matlamat ketika permulaan dalam menubuhkan perniagaan? Ya, memang ada Angka meletakkan matlamat Angka untuk satu perniagaan tu. Contoh macam perniagaan Angka sekarang ni, Angka memang berharap sangat untuk berjaya dalam hidup lah, dan memberi sesuatu yang kebaikan, kelainan kepada semua orang supaya mengenali apa perniagaan yang Angka jalankan sekarang. Okey, baik. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Ya, sama. Gila. Saya akan tanya soalan seterusnya ke Uncle. Okey. Baca nombor general lah. Dah kacau. Sabar. Okay, saya nak tanya Uncle, apakah sumber yang Uncle ada sebelum mula perniagaan? Contohnya macam Uncle dah ada kemahiran-kemahiran kan, macam sebelum-sebelum ni dah mula berniaga daripada awal lagi. So nak tahu kemahiran tu dengan lebih mendalam dan pengalaman-pengalaman yang Uncle ada, dengan berapa banyak modal yang Uncle gunakan untuk mulakan bisnes ni? Okey, baik. Angka sebenarnya mulakan perniagaan ni daripada modal yang kecil. Maksudnya apa sahaja yang Angka buat di tempat perniagaan Angka adalah bermodalkan duit Angka sendiri. Dan Angka bermula daripada modal yang kecil sebab Angka tak ada melabur yang begitu banyak pada permulaan tu. Jadi bila Angka bermula daripada uang saku yang sikit tu, simpan. Lepas tu Angka inilah berjimat cermat dan terus ada peluang cari benda yang boleh mendatangkan hasil lagi. Okay, faham. So soalan seterusnya, sebelum Uncle start perniagaan ni, Uncle ada tak macam ada rangkaian yang kuat lah, macam daripada kenalan-kenalan ke, ataupun mentor ataupun sokongan yang Uncle dapat sebelum Uncle mula perniagaan? Contohnya kadang-kadang kan ada orang mentor dengan siapa? Macam-macam lah yang mulakan perniagaan, yang boleh mengembangkan perniagaan. So Uncle ada tak? Okey. Yang menguatkan Uncle untuk Uncle berniaga ni adalah bukan keluarga Uncle sendirilah. Dan Uncle sebenarnya dalam perniagaan tu pun Uncle pernah berjumpa dengan kawan yang berniaga, bertanya selok-belok dengan dia orang, macam mana yang tak faham semua Uncle tanya dia orang untuk majukan lagi perniagaan Uncle, kan. Jadi orang kata boleh tukar-tukar pendapat lah, kan. Dan yang paling Uncle tegaskan sangat disiplin. Disiplin, tanggungjawab sebagai seorang peniaga, amanah. Itu yang paling Uncle tekankan dalam diri Uncle lah. Sebab Uncle ni pun orang kata apa, orang biasa saja, bukannya seorang usahawan yang besar-besar lah. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, kalau izinkan Tuhan, mungkin dia bagi rezeki yang untuk Uncle lebih lagi maju ke hadapan, kan. Okay, faham. So memang surrounding Uncle dikelilingi dengan orang-orang yang berbisnes lah. Ya.
So, tahap kawalan pada awal peringkat perniagaan tu memang Uncle serius nak berbisnes, memang serius nak berniaga, nak menguruskan perniagaan ni ke, ataupun macam awal-awal tu plan macam nak berniaga dalam sekejap je. Lepas tu nanti sambung cari kerja lain ke apa ke, tak ke memang awal-awal lagi memang memang aku nak majukan bisnes ni. Macam mana? Ya, memang pada peringkat awal tu Uncle dah nekat pada diri Uncle sendiri yang walau apa pun yang terjadi Uncle akan tetap terus dengan berniaga. Tak kira daripada segi perniagaan yang kecil ataupun besar, Uncle memang bermula daripada bawah dan Uncle lawan maksudnya lawan perasaan Uncle. Macam mana pun Uncle nak berjaya tak dalam hidup Uncle ni. Uncle nak bisnes juga, nak berniaga juga. Peduli kan apa orang nak cakap ke Uncle, peduli kan. Pernah Uncle, dia orang pernah panggil Uncle, yang panggil orang gila, dia orang panggil. Sebab Uncle buat satu perniagaan yang di dalam hutan. Maksudnya tak pernah dibuat orang berniaga dalam hutan. Sebab dia orang fikir yalah macam negara hutan apalah, siapa yang nak datang kan. Tapi alhamdulillah lah, daripada hasil orang kata apa, tumahan orang lain tu benar ke tu Uncle tak kisah sangat. Jadi daripada segi itulah rezeki Uncle lagi menambah. Uncle tak peduli, yang Uncle tahu Uncle kuatkan diri Uncle kuatkan semangat Uncle jalan je. Okey, faham. Itu je soalan saya. Terima kasih. Semoga bisnes Uncle terus maju. Ya, terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum Uncle. Ya, Waalaikumsalam. Saya Dawina binti Sairi. Saya ingin bertanya Uncle, bagaimana Uncle menangani risiko ketika baru memulakan perniagaan? Okey. Uncle dari segi perniagaan ni kalau nak kata tak ada rintangan tu tipulah ya. Jadi Uncle ni selama 5 tahun Uncle berniaga ni dah berbagai-bagai rintangan yang Uncle tempuh. Yang Uncle tempuh dah berbagai rintangan. Macam-macam benda yang Uncle tempuh. Tapi pada Uncle anggap itu satu orang kata apa? Satu kekuatan pada diri Uncle. Maksudnya setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Dan Uncle anggap rintangan tu tak kira macam-macam rintangan yang ada. Ada rintangan di segi masyarakat, ada rintangan di segi cuaca, faktor cuaca, ada rintangan. Jadi yang anggap benda tu satu yang memberi satu kekuatan pada Uncle lah untuk maju lebih ke hadapan. Okey, soalan kedua, adakah Uncle menyediakan plan perniagaan sebelum Uncle memulakan perniagaan Uncle? Okey, pada peringkat mulanya tu memang setiap apa yang Uncle nak buat, Uncle akan plan dahulu. Jadi Uncle dalam masa Uncle plan tu, sebagai contoh, okey kalau macam 2 bulan lagi, Uncle nak buat sesuatu benda tu, Uncle plan dulu dan Uncle dah sampai waktu tu, Uncle tengok progress Uncle. Progress Uncle berniaga tu dah sampai ke mana, apa yang boleh kita lakukan lebih terbaik lagi. Jadi pendek kata memang Uncle ada plan lah untuk maju ke hadapan sebelum Uncle memulakan sesuatu benda yang baru. Faham. Okey, soalan terakhir saya. Adakah Uncle betul-betul bersedia dari segi mental, fizikal dan sumber sebelum Uncle memulakan perniagaan Uncle? Okey, bagus soalan tu. Memang Uncle dan bila Uncle dah start berniaga ni, Uncle dah 100% bersedia dari segi fizikal, mental Uncle. Dan selama Uncle selama Uncle berniaga ni pun memang setiap hari fizikal, mental tu selalu bermain dalam fikiran Uncle kan. Jadi yang anggap benda tu dah macam benda yang biasalah kalau bagi orang yang dah biasa melaluinya dalam perniagaan ni.
Okey, terima kasih Uncle. Dan sama. Next, yang bahagian korang tu dah habis ke? Yang last kali tu conclusion Conclusion. Okay. Okay. Assalamualaikum Uncle. Ya, Waalaikumsalam Daniel. Baru nak intro Daniel. Saya ada satu je soalan Uncle. Tak apa, lebih pun tak apa. Apakah faktor kejayaan utama bagi perniagaan Uncle? Apakah faktor kejayaan utama? Mudah je. Bagi Angka nak berjaya dalam hidup tu je. Dan Angka nak setiap apa yang Angka buat ni, Angka nak anak-anak Angka semua ikut cara Angka. Itu saja. Untuk dia orang nak mudah, nak berjaya dalam hidup, ikut cara Angka. Itu saja. Mantap Uncle. Ya. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, kita tangkap gambar kejap semua buka kamera. Kita screenshot je nak jadikan bukti. Apa? Oh ya lah. Tapi ada satu lagi soalan. Ada lagi soalan. Oh, ada lagi Ada lagi. Saya nak tanya, Ya. siapa yang menjadi golongan utama sebagai pelanggan tetap? Contohnya macam pelajar ke ataupun penduduk setempat ke, macam tu? Oh. Pelajar tempat. Kadang Angka yang maksudnya ni apa ni? Apa dorongan apa benda? Pelanggan sasaran macam tu. Oh, pelanggan sasaran ni Angka tak kisah. Angka anggap yang mana yang datang tu semua ni. Bukan. Maksudnya macam siapa yang selalu datang kat kedai. Kebanyakannya siapa? Pelancong ke? Orang Cameron ke? Pelajar ke? Itulah macam Angka cakap ni. Angka tak kisah siapa yang datang tu semua pelanggan tetap Angka. Angka tak kisah pelancong ke? Pelanggan tetap ke? Ataupun siapa-siapa ke? Angka tak kisah. Okay, semua Angka anggap semua tu. Sini baca ni. Apa benda? Buat selfie paling ramai datang ke bawah pelancong. Oh, yang paling ramai hadir di kedai Angka kan? Betul. Paling ramai kedai Angka pelancong. Pelancong luar negara banyak dah hadir ke tempat Angka. Okey, soalan yang kedua. Boleh tak Angka kongsikan nama kedai makan atau nama perniagaan yang pakcik yang jalankan? Okey, macam pakcik jalankan perniagaan yang mudah je lah. Pakcik berniaga sebagai pakcik nama tempat perniagaan pakcik senang aja. Anda semua boleh type Google, type Port Lepak Jurong dan di situ pakcik ada sediakan menu-menu yang pakcik jual lah. Contohnya macam yang perniagaan pakcik sendiri, pakcik cuma jual Maggi kari klepot, nasi lemak dua pisang, pau dan air minuman panas sejuk. Itu saja. Dan yang lain-lain tu masing-masing macam-macam lagi lah benda makanan yang ada kat situ. Kita buat pelbagai dekat tempat perniagaan pakcik. Okey, terima kasih. Itu saja. Okey, sama. Uncle, saya ada beberapa soalan lagi nak tanya. Ya. Ni nak tanya berkenaan dengan latar belakang syarikat. Apa cabaran utama yang dihadapi masa awal penubuhan perniagaan ni ditubuhkan? Oh, banyak. Banyak cabarannya. Cabaran yang pertama tu masa Angka tengah mulakan tu, biasalah kita kena adakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
tapak kawasan tu lah, kawasan tempat Uncle berniaga tu. Jadi Uncle kena buat kertas kerja, Uncle kena memohon tapak kawasan yang Uncle berniaga tu, dan termasuk sekalian dengan majlis, dengan apa yang berkenaan dengan kawasan Uncle tu. Itulah cabaran-cabaran yang selalu Uncle kena dahulukan lah sebelum yang lain-lain. Apa rancangan Uncle untuk kembangkan perniagaan pada masa hadapan? Maksudnya apa perubahan yang Uncle nak buat untuk masa hadapan? Okey, untuk masa hadapan, perancangan Uncle akan besarkan kawasan perniagaan Uncle. Uncle akan buat satu tempat yang untuk ramai pelancong datang daripada dalam dan luar negara. Dan akan buat satu platform, insyaAllah akan buat satu platform untuk pelancong-pelancong yang ada itu, untuk diorang menikmati minuman di atas sambil melihat kawasan yang cantik di tempat tu lah. Dan kemungkinan lagi. Soalan terakhir, siapa individu yang penting dalam menguruskan perniagaan pakcik? Okey, individu penting dalam menguruskan perniagaan pakcik tak lain tak bukan keluarga pakcik lah. Yalah, pakcik nanti dah tak ada, pakcik dah tua, anak-anak pakcik je lah yang menguruskan. Pakcik cuma monitor saja. Itu. Itu sahaja soalan saya. Terima kasih. Sama. Semua dah ke? Ya. Bukan. Kalau dah kita buka kamera, kita tangkap gambar sekejap bukti. Sekejap. Edwina boleh tolong screenshot tak? Sebab dekat tab ni dia tak penuh. Dia ada lagi 3 orang tak nampak. Oh, sama juga Memang ada yang tak boleh buka kamera kan? Sekejap. Syed Suhani tak buka kamera ke? Sekejap Oh, lagi 3 orang memang tak buka kamera. Okay, tak apalah. Ada nama. Okay, dah screenshot ke? Nanti datang ke Uncle nanti tahu semua ni. Boleh Uncle, boleh. InsyaAllah. Follow TikTok Uncle, Puan Lepak Jeruk. Boleh. Nanti kita follow. Ya. Okey. Dah? Okey dah, kita cekut. Okey. Okay, terima kasih semua. Minta maaf apa kalau ada salah silap apa yang kita jawab soalan anda semua tadi Belajar rajin, okey? Uncle sayang anda semua, okey? Bye. Bye. Terima kasih Uncle. Thank you very much. Okay, bye. Terima kasih Uncle.